Lembut bayu menyapa senja, cahaya malam kian berseri. Kita mulakan majlis mulia dengan doa memohon restu ilahi. Pada malam ini kita berada di Ibis Hotel Kota Baru dan berada di sebelah saya hari ini adalah Cik Amirah. Macam mana pendapat Cik Amirah berkenaan dengan bagaimana MC Faiz mengemudikan majlis pada malam ini? Okay, so far bila kita hire MC Faiz, memang Alhamdulillah, memang MC Faiz handle so well, everything smooth je kan. So far overall memang saya berpuas hati, and insyaAllah kita kalau ada next time lagi event, kita akan jemput lagi MC Faiz. Ini adalah merupakan kali pertama si Hati buat sambutan untuk Malam Aspirasi. Apakah sebenarnya yang memberikan inspirasi untuk mengadakan majlis pada malam ini setelah sekian lamanya daripada 2019? Ya betul. Yang ini merupakan pertama kali majlis aspirasi dinner kita buat untuk staff Sehati, untuk meraihkan pencapaian staff-staff dan juga pasukan-pasukan tim kita yang sangatlah, orang kata, sangatlah memberi kerjasama sepanjang tahun ini. So kita harap insyaAllah next year kita raikan dengan lebih, orang kata, meriah lagi lepas ni.